Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-yawm insyaAllah sa'usyariku ma'akum anin naw'it tashbih. Okay, seperti mana yang telah dinyatakan dalam video sebelum ni, tashbih ni mempunyai 4 pembahagian mengikut rukun-rukun dia. Okay, tapi sebelum tu, kita kena dulu. Kita kena kenal lah dulu kan istilah-istilah yang akan digunakan dalam pembahagian tashbih ni. Okey, apa dia istilah-istilah yang akan kita gunakan? So, yang pertama adalah mursal. Okey, apa itu mursal? Mursal ni adalah untuk ayat yang mempunyai adat tashbih. Okey, so yang kedua adalah mufassal. Apa itu pula mufassal? Mufassal tu adalah untuk ayat yang mempunyai wajah syibih. Dan yang ketiga adalah muakkad. Muakkad ini adalah untuk ayat yang tidak mempunyai adat tashbih. Dan yang terakhir adalah mujmal. So, mujmal ni adalah untuk ayat yang tidak mempunyai wajah syibih. Okey, apabila kita dah kenal istilah-istilah yang digunakan dalam pembahagian tashbih, maka kita bolehlah teruskan dengan pembahagian tashbih mengikut rukun-rukunnya. Okey. Jadi, apabila kita gabungkan istilah-istilah ni, maka akan terjadilah pembahagian tashbih mengikut rukun-rukunnya. Okey. So, seperti mana yang telah dinyatakan dalam gambar ni, kita boleh lihatlah pembahagian tashbih terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah mursal mufassal. Okey, apa itu mursal mufassal? Mursal mufassal adalah ayat tashbih yang mempunyai adat tashbih dan wajah syibih. Yang keduanya adalah mursal mujmal. So, mursal mujmal ni adalah untuk ayat yang tidak mempunyai wajah syibih. Okey, yang ketiga adalah muakkad mufassal. Okey, untuk muakkad mufassal ni dia tak ada adat tashbih tapi dia mempunyai wajah syibih. Dan yang terakhir adalah muakkad mujmal. Okey, selain nama muakkad mujmal, kita boleh juga panggil dia sebagai baligh. Sebab apa? Sebab dia tidak mempunyai adat dan wajah. Okey, so kita boleh tengok dekat contoh-contoh ayat yang dalam gambar ni. Okey, al-ilmu kan nuri fil hidayah. So, adat tashbih dekat sini adalah huruf kaf. Maksud dia kat sini adalah seperti. So, dia punya wajah syibih adalah fil hidayah. So, dekat sini dia punya ayat bermaksud ilmu ini seperti cahaya dalam petunjuk. Kan? Fil hidayah tunjuk kan? Gitu. Okay. So, contoh ayat yang kedua adalah al-ilmu kan nuri. So, dia tak letak kat sini dia punya wajah syibih. Dia letak just adat tashbih sahaja. Apa yang dimaksudkan dekat sini adalah ilmu itu seperti cahaya. So, bila orang baca ayat tu pun macam, oh, dah nampak ayat ni macam nak menunjukkan kepada perumpamaan. Sebabnya, dia tak nyatakan dekat situ. Kenapa ilmu ni seperti cahaya? Dia ada macam ayat tergantung. Tapi kita boleh nampak ayat tu sebagai perumpamaan. Sebab kat situ ada perkataan seperti. Okey, contoh yang ketiga adalah al-ilmu nurun fil hidayah. Okey, kat sini dia buang dia punya adat tashbih iaitu perkataan iaitu huruf kaf yang bermaksud ilmu cahaya dalam petunjuk. So, nampaklah dekat sini macam ayat dia macam pelik. Pelik kan? So, kat sini ayat ni mempunyai balaghah yang tersendiri iaitu tashbih. Okey, yang terakhir adalah muakkad mujmal. Al-ilmu nurun. Jadi dibuang terus dia punya adat tashbih dan dia punya wajah syibih. So, kat sini kita boleh nampak ayat ni bermaksud ilmu itu cahaya. Jadi yang dia nak sampaikan adalah ilmu itu adalah seperti cahaya. Cahaya, kenapa seperti cahaya? Sebabnya dia seperti cahaya dalam memberi petunjuk. Okey, itu saja video untuk hari ini. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.